kita dah sampai. Jom. Oh, first time kita dah sampai sini. Wah, adik-adik tu ni. Naik kau. Angkat dia. Ramainya orang. Sumpah ramai gila. Kita orang hari ni nak jalan-jalan je. Mario Kart, dik. Mario Kart. Ha, Mario Kart. Dekat entrance dah boleh nampak Ferris wheel. Ending dia. Semut banyak. Kita ada jualan dekat entrance ni. Sebelah ni je. Tengok sikit apa yang ada. Banyak ya. Makanan ada. Kat depan tadi ada jual baju. Donat. Jeruk tadi. Kedai mainan. First dekat entrance ada jelly cup twist. Setelah pusing-pusing pula. Nak try naik jump shot. Ni tengok. Lepas tak? Tengok. Alamak, adik rendah sangat lah. Tak boleh naik jump shot. Carousel ni lebih boleh sebab kena teman. Kita pusing dulu. Carousel dia khas. Okay, kat ujung sekali ada big bucket splash. Oh, tapi kita tak bawa baju lah pula. Sebab hari ni niat nak tengok-tengok je. Lepas tu ada makan Korean fried chicken. Dengan ni, dah pula tadi ada ni. Oh, dia nak start. Wow. Kita main tu. Ready. Senang. Dik. Adik. Laju. Laju Kalau tak dia lah. Laju tak? Kak tengok ni. Wah. Ayah dia pergi beli tiket dekat tu untuk main carousel. Dia nak naik carousel. Naik horse. Dengan ayah. Dia nak naik horse? Naik horse dengan ayah? Ayah pergi beli tiket Nama dia carousel. Ya. Nanti kita naik Bye-bye. Ya. Ya. Okey. Sana tu apa? Pusing-pusing tu. Sini. Dapat apa tu? Tengok tak? Nampak. Saya beli 4 tiket. Sebab nanti kalau dia tak nak, kalau tu kita naik sekali bertiga lah. Kalau dia tak boleh naik, kalau tak nak naik bertiga, saya naik dengan dia dulu, bertawan dengan dia pula. Okey. Lepas tu saya beli 2 budak, 2 dewasa. Ni dapat apa? Oh, paket je, paket. Nampak. Jom naik horse. Nak naik horse tak? Carousel.
Nah, yang ni lagi feel. Itulah, tak nak lah yang tu. Kita naik horse, okey? Oh, dia nak ride ya? Oh, nak ride. Okay, ride. Sorry. Kita nak ride. Nak ride. Nak naik this one? Oh, ride ni. Nah. Ya, duduk. Jom ride ni. Dia dah gerak. Wah. Dengar lagu tu. Dengar. Are you happy? Adik, are you happy? Ini bukan horse. Are you happy? Juga. Happy? Bagi Adik, orang lah nanti yang are you penat. happy outside? Adik, are you happy outside? Happy. Happy naik horse. Dah naik horse tak? Ni. Horse. Tak nak. Okey. Nak duduk je. Ha? Nak duduk je. Je. Siapa happy angkat tangan? Habis dah. Laju pun. Nak laju kan? Pilun. Tak laju pun. Karause. So ni lah view naik karause. Lepasan lagu apa ni? Squid Game. Habis dah. Tepi-tepi ni ada macam air ni. Cantik lah. Cantik. Basah tak? Masuk dalam tu. Jom. Tengok kita tengah makan ni. Cepat. Kejap. Dah, jom. Semut. Lepas tu kita turun bawah. Tengok apa yang ada. Oh, kat bawah ni mostly santai-santai je. Oh, tu tempat ni je. Santai-santai untuk apa? Sky dish ni kan? Tak ada apa pun. Kalau boleh nampak. Kabel car. Boleh naik. Dah. Ha? Terbalik. Dah, tapi nak apa tak? Saya macam nak kucing lah kejap. Dan jom kita balik. Yang best tak? Best tak tempat ni? Boleh lah kalau dapat masuk air tu best. Next time kita pergi air. Biasa-biasa je. Ada nak mandi? Ada nak mandi? Tak,